Gelombang biru. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah SWT atas keputusan dan mandat yang diberikan oleh rakyat Negeri Sembilan kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Bagi pihak seluruh kepimpinan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pengundi yang telah keluar menunaikan tanggungjawab serta memberikan kepercayaan kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional untuk menerajui semula pentadbiran Negeri Sembilan. Justru persefahaman yang telah terjalin antara BN dan PN dalam pilihan raya Negeri Sembilan akan diterjemahkan melalui pembentukan sebuah kerajaan negeri yang stabil dan berpaksikan mandat rakyat. Secara tidak resmi, setakat ini Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional memperolehi 7 kursi. Ini bermakna BN dan PN telah melepasi majoriti 2/3 di Dewan Undangan Negeri Sembilan. Kami akan mengadakan perbincangan susulan kedua-dua parti gabungan ini berkaitan dengan memutamakan pembentukan kerajaan negeri yang baru atas perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuan dan juga Undang yang 4. InsyaAllah kami menerima keputusan ini dengan penuh rendah diri, tawaduk dan rasa tanggungjawab. Kepercayaan rakyat bukanlah alasan untuk kita bermegah, angkuh, sombong dan ujub. Sebaliknya, kemenangan dan mandat ini mesti dibalas dengan kerja keras, pentadbiran yang berwibawa serta khidmat yang terbaik kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan. Penghargaan yang tidak terhingga turut kami rakamkan kepada pengundi-pengundi yang memberi sokongan kepada BN dan PN, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan daripada seluruh negara, terutamanya para calon yang telah bersengkang mata bekerja keras. Tahniah untuk calon-calon yang menang. Pada rakan-rakan parti-parti komponen dalam Barisan Nasional dan Friends of BN, Barisan Nasional, dan tentunya pada rakan-rakan dalam parti-parti komponen Perikatan Nasional, para sukarelawan, NGO, penyokong serta seluruh jentera dari Negeri Sembilan dan seluruh negara yang telah bekerja tanpa mengenal penat lelah bagi memenangkan calon-calon kita. Alhamdulillah. Barisan Nasional dan Perikatan Nasional menyedari bahawa mandat ini datang bersama dengan tanggungjawab besar. Tanggungjawab ini untuk membentuk sebuah kerajaan negeri yang stabil, berwibawa dan benar-benar bekerja demi menyelesaikan permasalahan rakyat serta mempertingkatkan kemakmuran Negeri Sembilan. Justru tugas kami bermula daripada malam ini. Setiap aku janji di dalam manifesto insya-Allah mesti dilunaskan demi kepentingan rakyat dan Negeri Sembilan. Manifesto ini merupakan aku janji kami kepada rakyat Negeri Sembilan dan akan menjadi panduan utama untuk pentadbiran negeri insya-Allah. Mandat dan keputusan ini
akan turut membawa satu gelombang bagi kami meneruskan gelombang biru dan biru pekat yang telah bermula di negeri Johor. InsyaAllah ianya akan menular ke negeri Melaka. Alhamdulillah sokongan daripada rakyat pelbagai kaum, latar belakang dan lapisan masyarakat, termasuk warga keselamatan. Mandat ini membawa mesej yang jelas bahawa rakyat mahukan kestabilan, dan kami percaya inilah makna sebenar perpaduan yang dirindui oleh rakyat Negeri Sembilan dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Namun kejayaan ini tidak boleh menjadikan kita leka dan angkuh. Gelombang ini hanya akan terus berkembang sekiranya kita membalas keyakinan rakyat dengan prestasi, hasil dan perubahan yang benar-benar dapat dirasai oleh rakyat secara keseluruhannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada para wartawan yang turut bersusah payah membantu kita memberikan liputan yang terbaik, termasuk rakan-rakan dari media sosial yang telah membantu kita. Mana-mana yang tidak membantu kita, kita telah maafkan. Dan jangan buat lagi. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bangun. Yang di Jawa ini bangun untuk kita sama-sama bersyukur pada Allah SWT dan memberikan semangat pada calon-calon kita, termasuk kemenangan pengurusi Barisan Nasional Negeri Sembilan, Tuman. Mari kita sama-sama bangun. Gelombang. 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 Hobi jam. Hobi jam. Hobi sampai. Hobi sampai. Hobi sampai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.